Dulunya dia pelajar yang ceria, cemerlang dan sering meraih anugerah, tetapi kini semuanya berubah. Malah impian melanjutkan pengajian ke sekolah berasrama penuh turut lebur selepas pelajar berusia 12 tahun ini tidak dapat bersekolah sejak 4 bulan lalu kerana hampir lumpuh selepas mengalami masalah pada otot dalaman badannya. Ibu mangsa Nora Sikin Hasin, 32 tahun, berkata paling merisaukan apabila anaknya disahkan mengalami gangguan stres pasca trauma PTSD yang didakwa berpunca daripada perbuatan buli rakan sekolah. Seorang murid perempuan berusia 10 tahun cedera dan dirujuk ke hospital selepas dipercayai menjadi mangsa buli di sebuah asrama sekolah di daerah Tenom pada 11 Jun lepas. Ketua Polis daerah Tenom, Superintendent Azmir Abdul Razak memberitahu 3 individu dipanggil bagi membantu siasatan termasuk pelaku yang dipercayai terbabit dalam rakaman serta penyebaran video berkenaan. Apabila seorang kawan dibuli, jangan berdiam diri. Laporkan kepada guru. Buli bukan gurauan.